yang dimaksudkan dengan bahan digital memperkasakan pendidikan negara? Ini bukan tempat menunggu ibu bapa ke? Sukanya tengok papan digital ini. Selalu ada maklumat berkaitan dengan sekolah di sini. Boleh Puan ceritakan serba sedikit tentang penggunaan bahan digital di sekolah kita dan apakah kesannya terhadap kemenjadian murid di sekolah ini? Wah, hebat. Type cekat dah masuk sistem. Kita ni telah terpilih untuk jadi sekolah rintis 3P. 3P itu adalah program pendigitalan pendidikan. Wah, sekolah ini semua kelas menggunakan Smart TV untuk PDPC. Belajar bahasa Arab menggunakan Smart TV? Wah! Wush, matematik pun menggunakan Smart TV mesti berkesan. SK Sarjana Impian 2 ni merupakan satu sekolah yang terpilih untuk buat program inilah. Jadi kita kena melaksanakan dia. Jadi ada 4 objektif di PP ni. Kelas Pembelajaran Abad ke-21 PAK 21. Dalam ni ada Smart TV tapi versi touchscreen. Fokus utama SK Sarjana Impian 2 untuk memastikan pendidikan pendigitalan pendidikan ni dapat dilaksanakanlah seperti yang terkandung dalam dasar. Wah, tulislah. Saya dah dapat dah idea untuk tugasan ni. Selesai sudah tugasan saya pada hari ini. Jelaslah bahawa bahan digital memperkasa pendidikan negara.